Hai korang, kita orang daripada AI Lab. Jom kita sembang santai. Kita kupas sampai pandai. Hai, saya Amirul. Hai, saya Nur Aisyah Syafinas. Hai, saya Muizzuddin. Okay, kami daripada AI Lab. And Muiz, boleh tahu tak dulu kau belajar mana Oh, aku dulu belajar dekat IIUM, UIA. Ambil Bachelor in Mechatronics Engineering. Tapi majoring in Artificial Intelligence. Okay. Jadinya masa aku 4th year, kita orang semua masa tu belajar, so, kita orang semua kena pilih antara 3 majoring mechatronics ni. So the first one is control system, second one is robotic, and the third one is artificial intelligence lah. Tapi masa tu because of the trend and masa tu aku FOMO sikit lah. Masa tu aku tengok AI ni macam best kan. So, macam semua news, semua newspaper apa semua, apa-apa news dekat internet pun semua bercakap pasal AI. So aku pun ambil lah AI. Tapi aku rasa tu macam a good choice for me lah. Sebab bila aku ambil AI tu aku macam senang je faham, belajar apa semua, buat projek pun senang siap, assignment pun cepat je siap aku buat apa semua kan. Jadinya memang niat tu lepas habis belajar nak jadi yang bekerja dalam AI industry. Jadinya aku kat sini lah sekarang sebagai AI researcher. Kalau kau pula ambil apa? Okay, dulu aku Bachelor in Mechatronics Engineering. Okay. And then sambung Master in Electronics Engineering. And then time Bachelor Mechatronics dulu sebenarnya aku tak berapa okey lah. Kira main-main, banyak main-main lah. Belajar banyak main-main, masuk kelas pun main-main, tidur apa semua kan. And then satu hari tu time 4th year tu lecturer suruh buat FYP kan. And then time FYP tu baru aku jumpa lah minat aku dekat mana. And then time tu aku buat projek untuk detect angle jari menggunakan muscle contraction dekat lengan menggunakan AI. Dekat situ baru aku faham apa itu AI. And then kat situ aku start minat buat AI. And then terus pursue sambung master degree. Sebab time degree dulu macam main-main kan. Jadi time master ni nak buat betul-betul lah. And then kat situ baru jumpa projek robotics, buat robotics pas gunakan AI juga. And then sampai sekarang buat AI dalam industri. Master awak research lah kan? Betul. Master in research. Tapi Master kan ada mixed mode, ada apa? Boleh elaborate pasal yang baru faham pasal AI, apa yang kau faham masa tu? Okey, dekat situ baru kita tahu macam mana kita nak kira angle jari ni. Maksudnya kalau macam ni berapa contraction dia, macam ni berapa contraction dia. Sebenarnya orang banyak pakai mathematical. Mathematical, jadi mungkin bila pakai matematik ni mungkin bila input lain je, output lain. Input lain, output lain. Tapi kita gunakan AI ni, kita boleh input apa-apa tak kisah. Tapi output dia apa yang kita nak. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, masuk MIMOS. Okey? Okey. Okey, Syafinas pula. Dr. Syafinas. Okey, saya daripada degree, saya ambil Bachelor of Electronic Engineering, kemudian di UTHM Johor, kemudian Master of Science di Universiti Malaysia Pahang dan PhD Electrical Engineering di UTHM juga. So saya rasa second year saya dah di-expose dengan dunia research. So daripada situ saya dah develop minat dan juga saya banyak involved dalam robotik, AI, dan daripada situ saya dah tahu yang saya nak teruskan dalam bidang penyelidikan dan contribute in this field lah. Betul-betul ambil PhD apa ni? PhD Electrical Engineering. Buat apa? Electrical Engineering, tapi spesifik dalam saya develop sensing instrument menggunakan AI algorithm. Okey. So apa kaitan dengan kerja sekarang? Okey, sekarang kita kat MIMOS sendiri. MIMOS adalah satu badan GOC. Yes, kita adalah government owned company yang kita ada dapat project mandate from government, yang ada projek-projek yang kita kena buat, yang contoh projek RMK. So currently kita involved dalam projek RMK 13 untuk deepfake technology. So previously kami dalam
RMK12 kami involved dalam palm oil plantation punya project. So that's yang saya dah involve setakat saya berada di Mimos lah. So Muiz sekarang dah berapa lama kat Mimos dan apa yang Muiz dah explore? Saya kat Mimos baru 5 bulan setengah. Okay. Probation pun tak habis. Oh, okay. Okay, probation 6 bulan kan. Jadinya sekarang ni pun saya sama dengan Dr. Syafinas. Saya tengah buat projek RMK 13. Tapi Dr. Syafinas buat dalam detection kan. Yep. Saya more to generation. Generate the deepfake. 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 Oh. Deepfake ni kalau nak cakap senang impersonate orang lah. Impersonate orang. Okay. Impersonate orang. Contoh macam badan kau tapi muka Donald Trump ke, muka Clark Kent ke. Macam tu lah. Dah boleh buat lah. Sekarang boleh buat lah sekarang. Maksudnya? Sekarang projek tu In dah development. Development and tapi dah ada lah dia punya sistem Result apa semua dia kan? Dah ada result lah. Okay. And kita orang pun dah boleh generate image and macam aku cakap tadi lah, badan kau muka Clark Kent ke apa ke semua macam tu lah. So dah boleh buat lah. Kalau macam Dr. Syafinas untuk detection? Untuk detection dalam tim kami ada detection based on video, based on image. Mungkin Amirul boleh share juga untuk, sebab saya pun satu tim dengan Amirul untuk deepfake ni. Okay. So Amirul boleh share untuk apa yang Amirul punya projek. Okay, macam kau cakap tadi kan, kau boleh generate contoh orang lain tapi muka orang lain. Okay. Okay, tapi function aku pula dekat sini, aku detect benda tu. Benda tu sama ada fake ataupun tak. Oh, real or fakir lah. Real or fakir. Lebih kurang macam tu lah. Macam kek kan, real or fakir. Yang ni kita detect video, image ataupun audio tu sendiri. Kadang-kadang kan orang call, tengok dengar macam suara mak kita kan. Hello, Amirul boleh minta 100 tak? 100 Contoh 100 je lah dulu. Lepas tu dekat situ kita akan ada sistem untuk detect benda tu sama ada suara tu fake ataupun tak, ataupun daripada video call apa semua kan. Apa kita panggil ni? Voice phishing kan? Voice recognizing, voice detection I mean yang pakai buat fake tu, voice yang scammer tu apa? Voice phishing yang Bukan, tu mungkin awak lebih tahu kot sebab awak yang generate benda tu. Okay Muiz rasa apa yang projek Muiz buat sekarang ni relate tak dengan apa yang Muiz belajar dulu? Atau mungkin tak langsung ke? Dulu masa aku ambil AI punya major ni kan, aku ambil deep learning, machine learning, NLP apa semua kan. So dulu kita orang masa kat U, kita orang buat projek berskala kecil. I mean like training pun kejap 30 minit dah siap. Tapi bila masuk dalam industri, Data pun sikit Data pun sikit and data tu memang confirm ambil yang free punya, Kaggle lah, apa semua tu kan. So memang sekejap 30 minit kau boleh siap lah semua. Tapi result pun so-so je lah. Tapi bila masuk dekat Mimos ni, expectation jadi lagi tinggi lah. I mean like result tu kau kena betul-betul power lah sebab kita nak deploy dekat industri. Betul. Jadinya apa yang aku belajar dengan yang kerja sangat-sangatlah relate. Cuma aku boleh cakap bila aku belajar dengan kerja ni, beza dia dekat skop kerja lah. Kerja tu lagi banyak lah. Lagi banyak laju tapi kan. Apa yang bagusnya aku dapat banyak input lah kat sini. I mean like bila contoh dekat U kita pakai laptop kita sendiri. So dulu pakai GPU apa je, RTX 2060 super macam tu je. Tapi bila masuk sini dah pakai mesin besar, tapi kita pun seronok nak buat. Train data, cari data, lepas tu kita nak try apa ni, tengok sistem tu jadi ke tak, testing apa semua. Jadinya kesimpulan dia, apa yang aku belajar dengan yang kerja memang sangat-sangat berkait lah. So 5 bulan ni seronok lah kat Mimos. 5 bulan ni seronok, banyak kawan, ada kakak, abang. Okay, Syafinas pula. Saya rasa macam apa perbezaan waktu kita study dengan kita kerja sekarang. Waktu kita study kita fokus, mungkin kita limited untuk kita buat research. Tapi bila sekarang ada cabaran dia kita ada end user. Kita akan deliver kita punya projek. Means kita bukan buat main-main lah. Tapi dan kita juga ada kawan-kawan, ada team yang bantu kita grow sama-sama, yang kita ada passion sama-sama dalam bidang ni. So that's a good thing berada dalam bidang pendidikan di Malaysia, especially di Mimos ni lah. Aku setujulah dengan korang sebenarnya. Sebab dulu time aku buat master dulu, aku pakai ada title board tu, kecil je, and then LiDAR tu mungkin lebih boleh pergi ke 3.5 meter je. 3.5 meter. And then dia sesuai untuk indoor. Indoor pun tak berapa ni accurate. Jadi aku kena improve benda tu untuk jadi accurate lah.
Tapi time tu mesti dia rasa bagus dah kan? Rasa macam tu bagus gila projek aku. Time tu, ini Macam contribution besar gila lah. Sebab Power dah, gila. sebab dah improve sensor tu kan. Bila masuk MIMOS, ambil kau. Rasa macam tak payah cerita apa. Dulu sensor daripada RM700 pakai, sekarang sensor 50 ke 60 ribu. Jadi kita macam, kita terkejut lah masuk MIMOS ni. Ini ke projek industri kan? Start daripada mula macam aku rasa takut lah. Macam masuk MIMOS yang boleh tak aku buat kan? Rupanya sebab kita ada ramai kawan, ada ramai mentor, sebenarnya kita boleh buat benda tu. Jadi memang sangat seronok lah dekat MIMOS ni. Tu lah, best kan kat MIMOS ni. Ya tu, best tu. Aku pun macam banyak lagi lah benda. So, sebab kau tahu kan aku orang baru. So banyak lagi benda aku boleh explore kat sini lah. So apa ni? Itu salah satu sebab lah kenapa aku masuk di MIMOS ni. Sebab bila aku tengok MIMOS ni is a research and development company. Jadinya aku memang sangat-sangat excited lah aku boleh kata. Nak explore more into AI. And Itulah kalau sebenarnya di BIMOS ni ada banyak lagi projek-projek yang kami hanya cover sikit je. Sikit je projek yang kami terangkan hari ni. So, in the future kalau you guys ada apa-apa soalan nak kami share lagi, you can request. Maybe insyaAllah. So, till then, bye.